Kereta korang ni tiba-tiba kuat makan minyak, lepas tu enjin korang ni tak power. Korang cek dulu benda alah ni. Benda alah ni nama dia throttle body. Fungsi dia secara ringkas adalah untuk kawal aliran udara. Dia boleh buka dan tutup untuk kawal aliran udara yang masuk ke dalam enjin. Bila korang tekan minyak, throttle body akan buka lebih luas untuk bagi lebih banyak udara masuk dan bagi power pada enjin korang. Simptom-simptom dia kalau dia rosak adalah kereta korang tiba-tiba kuat makan minyak, lepas tu enjin jadi tak power, lepas tu bila tekan minyak kereta korang lembab tak pergi, dia jadi lambat je. Lepas tu masa kereta tak bergerak ataupun idling, RPM korang tu tak stabil. Boleh jadi juga enjin mati tiba-tiba masa idling. Kemudian lampu cek enjin menyala dan akhirnya enjin mati tiba-tiba, lepas tu susah nak hidup. Jadi lepas ni kalau kereta korang ada simptom-simptom yang aku cakapkan ni, bolehlah pergi ke bengkel dan minta komen cek korang punya throttle body ni. Kalau korang nak datang bengkel kita orang pun boleh, tak ada masalah. Roger je kita orang, PM dekat TikTok. Sebab tu korang kena relax dulu. Jangan panik kalau